Assalamualaikum tuan-tuan. Ada sahabat DM cadang, tuan boleh tak kongsikan petua bagaimana nak hilangkan jeragat dekat kawasan muka. Tuan-tuan lihat video ni. Ni bunga telang. Bunga telang ni dia ada dua bangsa. Satu putih, satu biru. Biru tu pun ada dua tiga bangsa lah. Biru purple. Dia yang putih tu. Yang putih? Bunga telang putih tu. Mana aku nak cari yang bunga telang putih? Bunga telang putih tu ditumbuk, kemudian dimasukkan dalam peti ais. Waktu kita nak tidur tu pakai macam apa? Buat mas. Oh ya? Yang kita lihat bunga telang, jenis-jenis bunga telang dia ada 6 jenis bunga telang. Dan 6 warna yang berbeza. Tetapi selalu pakaikan oleh orang tua dalam rawatan lama, rawatan petua lama adalah 2 jenis. Iaitu biru keunggu-ungguan dan berwarna putih. Berwarna putih. Bunga telang yang cucu dah masukkan adalah yang berwarna putih. Bunga telang walaupun dia berbeza warna, Allahumma salli ala Muhammad, tetapi dia tetap juga sama khasiat dia. Cuma kelebihan yang ada pada bunga telang ni, dia sangat baik untuk mereka yang ada masalah jeragat jerawat. InsyaAllah.